Bersalin lahir anak, saya tak suka dan tak mau doktor lelaki. Kawan saya okey untuk wife dilayak di doktor lelaki. Saya digelar sempit dalam beragama. Apa komen ustaz? Saya tak lawan pemerintah tapi tak undi, tak daftar pun. Komen? Senyum ke belakang. macam SMS. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan soal suka tak suka, memang asas dalam agama. Tuan-tuan dan puan sekalian, laki dengan laki lah, perempuan dengan perempuan. Cuma dalam halah darurat, keadaan darurat. Zaman Nabi, nurse apa dia? Nurse perempuan. Isteri sahabat-sahabat turun ni ubat pasal darurat. Jadi sebab tu kalau bersalin ni, tuan-tuan, kalau ada pilihan doktor perempuan, kena pilih doktor perempuan. Ni doktor perempuan tu ada, pergi cari doktor lelaki. Lebih selesa apanya. Tu tak kena tu. Tapi contoh kalau kita di kalangan tak berkemampuan, mampu pergi ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan mana boleh kita nak tetap. Dia dah bagi free percuma semua dah. Ubat semua free, duduk di hotel, duduk di hospital free dan sebagainya. Kita nak tetap, tak mau doktor ni. Kalau kita ada kawan tak apa. Masa tu kita dah buat macam mana? Tiada pilihan. Buatlah atas asas keadaan yang memaksa, terpaksa, darurat. Tapi untuk nak hukum sempit orang yang nak cari, aku nak cari juga doktor perempuan. Siapa nak kena hukum dia macam tu? Dia baguslah. Dia bertegas untuk dirinya. Dia bertegas untuk kebaikan dirinya. Sebab tu dia berbeza dengan dia mutasyaddid. Ada orang mutasyaddid, ada orang syadid. Dia beza antara orang yang dia bertegas untuk dirinya dan bertegas untuk orang lain. Bertegas untuk diri tak apa, selama mana tak melampaui batas. Tegah. Bertegas untuk orang lain ni masalah kedua. Dia lain, dia ada kaedah dia ada cara berurusan dengan ni. Kita nak bertegas ke atas orang lain, sepatutnya kita kena bagi ilmu dekat dia, bagi nasihat dekat dia. Ini kita sibuk hukum orang. Orang tu tak ikut kita, hang dah sesat, hang masuk neraka. Hang dah sesat, hang masuk neraka. Ini masalah. Sepatutnya teruskan nasihat, teruskan, jangan bosan menasihati, jangan bosan menegur, dan beriman bahawasanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Tapi kalau kita duk sakit jantung, dia tak berubah lagi, dia pening aku, pening. Ni masalah ni. Kita seolah meletakkan hidayah di tangan kita. Ini bukan kita boleh baling lagu tu masuk je terbuka iman hati dia, tak boleh. Hidayah milik Allah. Kita boleh bagi pendapat dan pandangan, boleh bagi nas-nas Quran dan hadis. Soal penerimaan itu berbalik kepada manusia. Jadi, tapi kalau kita nak tegah atas diri kita, aku nak pakai pakaian macam ni. Aku nak pakai, kata kalau wanita, aku nak pakai purdah apa semua. Jangan kita pergi duka apa hang syadid sangat nak pakai purdah. Apa masalah? Tu diri aku. Seperti mana orang pada hari ini memilih untuk tidak menutup aurat, bertelanjang sana sini, berpakaian tapi bertelanjang. Hampa tak kata, hang ni apa sini longgak sangat ni, apa semua ni. Tak kacau pula dia. Tu saya pernah menegur, ada satu agensi mai dekat masa tu saya di Jordan. Dia memang marah pelajar-pelajar student di sana yang pakai purdah. Dia kata apa, pelajar-pelajar di Sudan ni jumut, kita kena terbuka, balik Malaysia ni tidak kerja. Ni, hang ni mai cakap, hampir cakap dekat, pergi cakap dah dekat pelajar-pelajar di US, di UK. Tutuplah aurat hampa apa semua. Pergi cakap. Kalau hang tak pergi cakap di sana, jangan dok berserabut kat sini. Kat sini orang dah pakai kat sini, macamlah kami tak tahu, kami balik Malaysia nak kerja, kami tahulah kena buka lah. Faham lah. Kalau tutup, boleh tutup lagi, bagus. Yang dok kalut sangat dengan sini, apa semua, yang sana apa tak suruh, apa siapa? Tapi kadang-kadang manusia ni dia punya cara fikir dia pelik. Hak yang dia kalut kalau orang pakai tutup, orang dia kata ni radikal, ni ekstrim, ni dah jadi teroris lah. Habis dah. Lepas tu yang buka telanjang, yang ni lah yang bagus, yang soleh. Apa punya mentaliti, tak faham.